Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni kita nak tanya apa perbezaan emas murah dan juga mahal. Pernah tak korang pergi kedai emas, lepas tu tengok harga yang berbeza tapi kualiti dan produk dia adalah produk yang sama? Dah tengok produk yang sama, kualiti yang sama, takkan terfikir kot kedai ni nak tipu kita ke macam mana guys? Relax dulu guys, hari ni Siti nak explain kenapa harga emas ada yang murah, ada yang mahal. Tapi janganlah risau sebab apa? Kualiti emas sama saja. Cuma ada beberapa faktor yang menyebabkan harga emas berbeza. Okey, untuk menjelaskan cerita tadi, pertama sekali emas 916 kualiti 91.6% adalah emas dan lebihan adalah campuran logam. Manakala untuk emas 999 pula keturunan emas hampir pure gold. Jadi confirm lah 999 tu lebih mahal sebab keturunan emas dia lebih tinggi berbanding 916. Tapi untuk pemakaian barang kemas 916 lebih okey kualitinya sebab dia lebih keras berbanding 999. Jadi kalau dah nampak harga tu berbeza, cek dulu 916 ataupun 999. Untuk poin kedua pula, berat dan saiz memainkan peranan yang penting. Logik kan, kalau emas tu lagi berat, lagi tinggi dia punya gram dan juga lagi tinggilah harga dia. Contohnya, gelang simple berat 5 gram tapi dia adalah desain jenis yang hollow. Tapi sebenarnya lebih murah berbanding berat 5 gram jenis yang padu. Jadi jangan tertipu dengan saiz saja, tengok juga tahu dia punya gram. Untuk poin ketiga adalah workmanship. Upah ni selalu orang petikaikan. Untuk desain yang simple dan keluaran yang plain, harga upah je lebih rendah. Tapi untuk desain yang lebih detail ataupun desain yang lebih halus, untuk upahnya akan lebih tinggi lah berbanding desain yang plain. Sebab itulah harga dia berbeza tapi berat dia sama. Kira macam kita beli baju jugalah. Kalau lagi banyak desain, lagi syarat desain tu, lagi mahal dia punya harga. Untuk poin yang keempat, brand dan kilang. Ini lebih kurang macam barang-barang branded lah. Ada brand yang besar, desain eksklusif, packaging pun cantik. Harga pula confirm lah lagi tinggi. Kalau dari kilang yang biasa, mungkin harganya lebih murah sikit walaupun sama jenis emas. So, ada yang sanggup bayar lebih untuk brand. Ada juga yang tak kisah janji emas tulen. Jadi, beza harga boleh dijadikan sebab satu, emas 916 dan juga 999. Kedua, berat dan saiz. Ketiga, kos upah dan juga desain. Yang keempat, brand dan juga kilang. Next time kalau tengok kedai emas tu harga mahal, jangan fikir kedai tu nak scam pula. Tengok juga berat dan juga desain. Kesimpulannya adalah murah tak semestinya tak bagus. Mahal tak semestinya kena scam. Semua mesti ada sebab. Yang penting korang kena tahu beza, berat dan juga desain. Boleh buat pilihan ikut bajet dan gaya tersendiri. Jangan lupa, saya host Siti dari Level 60. Boleh join saya punya live. Kalau suka topik yang macam ni, jangan lupa subscribe tau. Dan share dekat kawan-kawan semua. Assalamualaikum guys. Wanted.